Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Sebagai isteri kepada Anwar Ibrahim, Datuk Seri Dr. Wan Azizah memainkan peranan penting dalam kelangsungan PKR sewaktu Anwar dipenjarakan. Beliau merupakan presiden pertama parti dan menjadi ikon kesetiaan dan kepimpinan wanita dalam politik Malaysia. Dr. Wan Azizah juga mencipta sejarah apabila dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri wanita pertama Malaysia pada tahun 2018. Kepimimpinannya yang lembut tetapi tegas telah menjadikan beliau tokoh yang dihormati di kalangan ahli, parti dan rakyat. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai ahli Parlimen Permatang Pauh dan Pandan, menunjukkan komitmen beliau dalam memperjuangkan suara rakyat. Saifuddin Nasution Ismail. Saifuddin merupakan seorang pemimpin yang konsisten dalam PKR sejak awal penubuhan. Beliau pernah menjawat jawatan Setiausaha Agung PKR dan kini Menteri Dalam Negeri dalam pentadbiran Anwar Ibrahim. Saifuddin dikenali sebagai seorang tokoh yang bekerja keras di belakang tabir, memastikan struktur organisasi parti berjalan lancar. Ketokohan beliau jelas apabila sering diberi kepercayaan dalam hal-hal strategi dan pentadbiran parti. Meskipun kurang menonjol di pentas awam berbanding pemimpin lain, pengaruh beliau dalam menentukan hala tuju PKR tidak boleh diketepikan. Tian Chua, Chua Tian Chang atau lebih dikenali sebagai Tian Chua, ialah seorang aktivis reformasi yang lantang bersuara sejak awal kebangkitan gerakan menentang kezaliman pemerintah. Beliau dikenali kerana pernah ditangkap dan dipenjara atas penglibatannya dalam protes jalanan, termasuk ketika reformasi 1998. Tian Chua pernah menjadi ahli Parlimen Batu selama 2 penggal dan memainkan peranan penting dalam membawa suara rakyat Marhain ke Parlimen. Tian Chua kemudiannya dipecat daripada PKR selepas bertanding pada pilihan raya umum ke-15 tanpa persetujuan parti. Muhammad Azmin Ali. Azmin Ali adalah antara pengasas terawal dalam PKR dan dianggap sebagai anak didik politik Anwar Ibrahim. Beliau pernah memegang jawatan sebagai Timbalan Presiden PKR dan Menteri Besar Selangor. Namun begitu, perjalanannya dalam PKR berakhir dengan penuh kontroversi apabila beliau terlibat dalam langkah Sheraton yang menyebabkan kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan pada tahun 2020. Tindakan ini menjadikan Azmin sebagai tokoh penting yang telah mengubah lanskap politik negara. Meskipun kini bersama Perikatan Nasional, peranannya dalam membina kekuatan awal PKR tidak dapat dinafikan. Nik Nazmi Nik Ahmad. Nik Nazmi ialah antara pemimpin muda yang menonjol dalam PKR sejak era reformasi. Beliau mula mencipta nama apabila dipilih sebagai ahli Dewan Undangan Negeri Seri Setia Selangor pada usia 26 tahun, menjadikannya antara wakil rakyat termuda pada waktu itu. Kini beliau berkhidmat sebagai ahli Parlimen Setiawangsa dan merupakan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam dalam pentadbiran Anwar Ibrahim. Nik Nazmi dikenali dengan kepedulian terhadap isu alam sekitar, pendidikan dan pembangunan belia. Dalam parti, beliau memegang jawatan Naib Presiden PKR dan sering menjadi suara yang seimbang antara idealisme dan realiti politik. Namun, beliau telah kalah dalam pemilihan parti baru-baru ini dan telah hilang jawatan tersebut. Gaya kepimpinannya yang matang, inklusif dan berpaksikan prinsip menjadikannya antara tokoh pelapis paling berpotensi untuk menerajui PKR pada masa depan. Rafizi Ramli. Rafizi dikenali sebagai seorang pemimpin muda yang membawa imej intelektual dan progresif dalam PKR. Beliau menjadi terkenal melalui pendedahan skandal NFC dan terus komited dalam memperjuangkan ketelusan serta pembaharuan dasar awam. Rafizi juga pernah menjadi Naib Presiden dan kini merupakan Timbalan Presiden PKR selepas menang dalam pemilihan parti 2022. Namun, beliau kalah teruk dalam pemilihan baru-baru ini dan telah hilang jawatan sebagai Timbalan Presiden. Dikenali dengan pendekatan berasaskan data dan analisis, beliau berjaya menarik sokongan ramai golongan muda. Nurul Izzah Anwar. Anak kepada Anwar dan Wan Azizah, Nurul Izzah dikenali sebagai puteri reformasi. Beliau mula mencuri perhatian rakyat Malaysia apabila bertanding dan memenangi kerusi Parlimen Lembah Pantai pada tahun 2008, menewaskan Shahrizad Abdul Jalil. Sebagai seorang ahli parlimen, beliau vokal dalam isu-isu hak asasi manusia, pendidikan dan pembaharuan sistem keadilan. Nurul Izzah juga pernah memegang jawatan Naib Presiden PKR dan dilihat sebagai pewaris politik keluarga Anwar. Nurul Izzah kini adalah Timbalan Pengurusi Parti Keadilan Rakyat selepas menewaskan Rafizi dalam pemilihan parti baru-baru ini. Chang Lih Kang.
Chang Lih Kang adalah antara pemimpin PKR yang konsisten dan berpengaruh, terutama dalam membawa suara masyarakat bukan Melayu dalam perjuangan reformasi. Beliau mula aktif dalam politik semasa era awal reformasi dan merupakan salah seorang penggerak mahasiswa yang menyokong kebangkitan rakyat menentang ketidakadilan pada waktu itu. Chang merupakan ahli Parlimen Tanjung Malim dan kini menyandang jawatan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi dalam Kerajaan Perpaduan Pimpinan Anwar Ibrahim. Dalam parti, beliau memegang jawatan Naib Presiden PKR dan dikenali sebagai seorang pemimpin yang rasional, tekun serta berpaksikan dasar. Beliau memainkan peranan penting dalam memperkukuhkan sokongan pengundi bukan Melayu terhadap PKR, terutamanya di kawasan-kawasan campuran. Pendekatan beliau yang berasaskan fakta dan penyelesaian menjadikan beliau antara pemimpin muda yang dihormati dalam kalangan akar umbi dan juga seteru politik. Masa depan Chang dalam PKR dilihat cerah sebagai pemimpin generasi baru yang akan membawa keseimbangan antara idealisme dan keupayaan pentadbiran. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tokoh utama dalam penubuhan PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim ialah figura yang paling sinonim dengan parti. Selepas dipecat daripada jawatan Timbalan Perdana Menteri pada 1998, gerakan reformasi telah tercetus dan membawa kepada penubuhan Parti Keadilan Nasional yang kemudiannya bergabung menjadi PKR. Anwar bukan sahaja menjadi simbol perjuangan menentang ketidakadilan, tetapi juga pemimpin yang berjaya menyatukan pelbagai kaum di dalam parti. Setelah bertahun-tahun berjuang di luar kerajaan, beliau akhirnya menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 pada tahun 2022. Kepimimpinannya menonjol dalam memperjuangkan reformasi institusi, hak asasi manusia dan ketulusan dalam pentadbiran.